Kalau saya cakap dalam beg saya ni ada sauk ikan, mesti korang tak percaya kan? Tapi bila saya tarik macam ni, saya rentap macam ni, nah, korang percaya tak? Ni sauk guys. Tadi saiz dia ni kecil macam ni saja. Tapi bila korang rantap, saiz besar tau guys. Design dia ni memang genius tau. Boleh jadi kecil, boleh jadi besar macam ni. Dia ada klip macam ni tau. Kalau korang buka, dia boleh terus tutup macam ni. Kalau korang nak guna, rentap je macam ni. Terus jadi satu sauk yang besar macam ni. Design dia ni serius canggih gila. Zaman saya dulu, mana ada sauk macam ni guys. Kita orang punya sauk pakai cover kipas guys. Sekarang Gen Z dah ada sauk yang pelik-pelik macam ni. Yang design hebat macam ni. Sekarang serius canggih. Kalau dulu orang tak percaya tau sauk yang boleh lipat macam ni. Sekarang dah ada dah design macam ni. Dan design dia ni pula teleskopik. Panjang tau sebenarnya. 1.7 meter. Tapi kalau korang nak mancing, takkan nak bawa saiz panjang macam ni kan? Boleh lipat tau macam ni. Dan bila korang buka 1.7 meter, mudah untuk sauk ikan yang jauh. Kalau korang dapat ikan besar, ikan jauh, tak ada hal. Sauk je pakai macam ni. Memang sangat-sangat fleksibel. Pool dia pula daripada aluminium, dia ringan tau. Zaman saya dulu, kita orang tak ada pool aluminium macam ni tau. Kita orang kena pakai buluh guys. Sekarang ni memang canggih. Nak tutup, zap je macam ni, terus jadi pendek. Kalau korang nak simpan dalam beg, tutup dia punya jaring ni, terus selit macam ni. Korang kalau mancing pakai basikal, pakai motor, kena beli jaring macam ni tau. Mudah untuk simpan dalam beg, mudah untuk selit mana-mana. Bawa naik boat pun mudah. Jadi kalau korang nak, saya letak dekat link video, korang kena grab sekarang guys. Sebab jaring macam ni, serius, genius gila.